Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, let's go. Hari ni hari Jumaat. Biasanya kalau hari Jumaat memang aku bawa motor tak percaya Y16 ke NLC ke. Sebab nak pergi solat Jumaat senang sikit. Apa kosong Jangan sini kosong. Cuba korang komen dekat bawah kan, korang nak tahu apa lagi pasal motosikal ni kan, Y16. Korang nak buat konten pasal apa kan? Kalau aku boleh buat, aku buat lah. Ramai tanya aku punya fuel kan, berapa kilometer per liter dan sebagainya kan. Aku tak dapat nak jawab lah sebab susah sikit aku ni. Aku tak kira sangat pun. Tapi biasanya kalau aku pergi kerja, pergi balik dalam 60 km lebih kurang. So dalam 2 hari aku akan isi lah. So 100 lebih lah, 120 kan. Tapi 120 tu ada satu bar lagi lah. Satu baru bar lagi. Mungkin 150, 160 mungkin boleh dapat kot. Kalau jenis macam aku lenjan juga 120, 110 kan. Bagi aku lenjan lah tu, tak tahu lah kan. Biasa aku jenis tak tengok sangat minyak. Tinggal satu bar aku isi,
Y16 depan ni. Standard juga ni. Oh, kiri baik. Y16 ni kalau korang nak maintain 1-2 sangat senang lah. Boleh maintain, kau boleh pulas je, tak perlu full throttle. Kalau korang nak maintain 1.3, untuk berat aku yang lebih kurang 90 lebih dan setup sprocket standard ni, memang 1.3 tu kena pulas banyak lah. Tapi boleh maintain tau, boleh maintain 1.3. Cuma dia bila naik bukit dah akan jatuh lah. Lepas tu kau akan lambat sikit nak 3 balik. Paling selesa untuk motor ni 1.2 lah untuk cruising speed. Top speed yang pernah aku dapat motor ni adalah 1.4. Tapi itu adalah highway lekas dan banyak kereta lah. Aku rasa boleh dapat lebih sikit lagi kot, 1.45 untuk berat badan aku. Maybe lah, maybe. Abang ni sini tak tutup ni. Aku rasa lah lebih kurang boleh dapat 1.45 kalau betul-betul pulas, tunduk dan sebagainya kan. Maybe lah. So tapi aku suka Y16 ni, power bawah dia okey. Power bawah dia selesa lah, selesa. Boleh pulas pergi kan. Dia tak jatuh sangat lah power dia. Macam aku cakap pada video-video sebelum ni, aku tak kisah pasal top speed. Sebab Kapcai ni dia top speed dia lebih kurang je, tak jauh mana pun. Tapi betul lah, aku teringin nak try dua motor lah, Z15 GT dengan apa nama Z15 GT dengan Porsche FR 150 tu. So aku teringin nak try dua motor tu lah, tengok apa rasa dia dan sebagainya kan. So kalau korang sudi nak pinjamkan dekat aku, bagi tahu lah kan. Nak berkompas ke apa senang.